hilang terus, hilang terus. Aduh, panas. Lagi. Jumpa kan? Tunggu. Tunggu lagi dah. Sementara tu ni satu tip. Macam mana korang nak buat lampu yang dua besar tu ni? Ini sate dia 5 daging, 5 ayam. Hello guys. Melayu di English kan. Macam mana you rasa hotel tu you bagi berapa bintang daripada 5 bintang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to the video. Syazwan Raizat di sini. Dan selamat hari raya kepada semua. Dan untuk hari raya ke berapa? Ketiga, keempat. Tak ingat hari raya ke berapa. Kita dah habis mengunjungi kita punya sanak saudara. Dan hari ni kita nak pergi ke Waterpark. Yeay, jom. Tu laju ni. Let's go. So ni adalah keadaan kalau kita duduk rumah di atas, kita punya bonet jadi kita punya store. Macam mana nak masukkan baju ni, beg ni semua? Alamak. Kalau tak muat, letak kat dalam kereta ni. Tiba. Semua barang-barang saya. Yang ni semua Itu barang-barang. anak siapa tu? Anak siapa ni? Anak siapa ni? Baru lahir. Ni helmet banyak ni guys. Jangan lupa like and subscribe. Okay guys. Dekat dalam ni. Kita nak duduk je lagi. Okay. Nanti jumpa di sana. Okay. So macam biasa kalau kita nak travel, kita drive through dulu. Yang ini adalah Burger King. Let's go. Whopper Junior set 1, French fries 1. Apple tu pun sama juga ke? Bayar semuanya jangan tunggu masak. Boleh bayar pakai apa? Boleh? Okey. Ice cream. Sudah sampai ke waterpark. Okay, tengok ya guys. Sudah sampai guys. Dekat waterpark. And this is our waterpark. Waterpark mana dah kita tak tahu. Okay. Nanti jumpa kat dalam balik. Okay, bye. So kita dah sampai dekat Riverine Hotel and Suite. Lebih kurang lah. Jom kita nak tengok hotel doang. Aku pun dah hantar doang tadi. Jom kita nak tengok hotel dia. Best ke tak? Let's go. So ni lobby hotel doang. Ini barang-barang aku. Jom kita nak tolak ni atas. Quite nice juga lobby dia. Ada restoran kat belakang tu. So kat sini macam terpencil sikit. Tak ada ramai orang. Orang pun tak tahu pastinya. Dan ada swimming pool. Ya ke? Wow, ada swimming pool dekat lobby ni. Kita macam ada golf kat belah sana tu. Ini tempat breakfast dia. Okay. Tengok atas. Wow. Okay, hotel kat tingkat 3. Cuma kosong. Tak ada orang guys. Ini nampak macam ni je lah apartment, kondo macam tu kan. 310. So ni dia bilik dia. Assalamualaikum. Lampu. Wow. So ini bilik dia, katil queen 2. Ada sofa sini, TV. Kejap lagi kita tour, jom. Oh, cantik dia punya view. View dia menghadap tasik sana. So depan ni ada apa tu? Ada golf. Padang golf. So ni bilik dia, ada katil queen 2. Lepas tu ada sofa sini, ada meja, ada TV. Lepas tu belah sini standard lah. Kalau kau nak minum kopi semua ada sini. Peti ais ada bawah tu satu. Dan ini ada toilet dia. Nice lah. Tapi tak adalah bathtub kan. So agak besar juga bilik dia. Untuk 4 orang boleh lah ni kan. Ada almari sikit. Kecil. So agak luas juga. Kamu tengok macam ni. Best luas. Dia punya view pun cantik.
Not bad lah kan. So kita nak ready nak pergi mandi. Jom. So kita nak pergi waterpark dekat belah sana. Tapi kat sini ada buggy. So kita boleh naik buggy. Abang ni akan bawa kita ke sana. Sana bang belah sana. So jom. Penuh lah habis parking ni. Tu pun ada dia punya tu. Yang tu kita pun kita boleh pergi je bang kan. So dah sampai. Kita masuk situ. Bang masih bang Mantap. Baik Din. Macam mana? Oh boleh. Kita langkah je. So ini adalah waterpark dia, Riverine Splash at Everton Cove. Ramai gila guys. Ramai gila. Tak ada orang. Kita je yang ada disebabkan oleh cuti sudah habis. Kita cuti sampai hujung minggu. Dan ini rate dia. Korang boleh tengok kat sini. Kalau dengan my card, dewasa RM58, budak-budak dan warga emas RM38. Kalau weekend dia naik RM10, RM68. Tapi budak-budak RM38 juga. Boleh tahan mahal dia. Okay, mahal juga. So ni tiket kaunter dia, ada 2 sahaja. Boleh beli tiket kat sini lah. So ni tiket dia, kuning dewasa, biru kanak-kanak. Jadi kita pakai dulu, lepas tu kita masuk. Masuk saja tak ya. Thank you. Sudah sampai. Ini adalah dalam dia. Ada swimming pool kat situ. Aku tak rasa macam besar, tapi jom kita tengok dulu. Oh dia ada ni juga, apa nama, bulat ni. So ni dia punya directory. Tak adalah besar mana tapi okey lah. So yang bulat ni dia pusing semua ni kan. Okay, not bad lah. Ada dalam 12 lebih kurang lah. Okay, ada dalam 12 macam tu. So ini dia punya tempat-tempat lah. So jom kita explore. Tak ada orang guys. Gitu je guys. Orang semua dah balik guys. Oh, besar tu. Jalan depan sikit korang jumpa dia punya ni. Ni dia macam tempat budak-budak lah. Ada slide sikit. Lepas tu ada slide untuk pelampung sikit. Lepas tu adalah dia punya waterfall tu sikit. Yang ni untuk budak-budak juga. So okey lah. Not bad juga. Tapi tak ramai orang. Kita je yang ada. So okey lah kan. So belakang sana tu untuk rental punya pelampung. Dan juga ada locker lah itu. Kalau korang nak jalan, letak barang kat locker, settle. Pergilah jalan-jalan sini kan. Kat sini pun ada toilet. Nampak toilet, surau semua ada. Ni antara locker-locker dia. Depan tu pun sama locker dia. Lepas tu dia ada tube rental, tempat mandi. Semua ada guys. Okay, complete best juga. Tak sabar nak mandi tapi nak cari locker je. Tengok locker ni dia boleh continue use. Maknanya kau boleh guna sampai seharian lah kot. So harga dia adalah RM30 Tak murah juga. Ayah pakai wallet saja. Gitu saja. Mantap. Kita kena ambil gambar dulu. Door is open. Mantap. Boom. Settle. So nombor 30 kita punya locker. So macam mana nak buka? Nak kena buka, nak kena access balik kat situ ke? Itu gambar pun. Oh macam tu. Kena pergi datang balik kat sini. Kalau kita nak open locker ni. Open locker nampak? Tekan 30 masuk nombor telefon. Color tadi yang kita pilih. Lepas tu nanti dia buka lah. So ni adalah keyless. Tak ada kunci punya. Lagi selamat lah kalau kunci hilang. Tak ada masalah. Kita pakai benda tu je. Tapi masalah dia kalau orang ramai, kita nak kena beratur pula kan. Semua nak tekan nak buka benda tu. Itu je lah lesen dia. Yang lain semua okey. Mantap. So ni dia tempat mandi dia. Dah mandi dah? Belum? Jom masuk. Aiden mana Aiden? Mana Aiden? Masuk. Cepat. Go. So sebenarnya Action 6 ni adalah waterproof lah. Ni tak perlu pakai casing apa-apa tu.
Kita turun. Lah, kenapa tak jalan? Melekat. Lagi laju. Laju. Tapi yang ni tak laju, guys. Tersangkut, guys. Tersangkut di skala 3, guys. Jom. Ni naik atas ni. Oh, naik tu lah. Jom. Go. Kita naik dulu. 1, 2, 3. Kakak tersangkut lah. Okay, go. Tak laju kan, tapi okey lah. Okey ke? Okey guys. Okey guys. Kecil pula. Go. Apa nas? Oh, kat sini ada tempat kantin dia, Carrie's Shack. So, lapar-lapar boleh makan. So, yang ini adalah Rimba River. Dia akan pusing satu timpak tu. Ini kena pakai ni. Tapi tak tahu. Sekejap lagi, tengok dulu. Tengok sana ada apa. Oh, ada lagi belakang ni. Oh, belakang ni macam best je. Tu ada ombak-ombak sikit. Panas. Tu ni dia punya swimming pool lah. Riverine Splash. Wih, panas. Wih, ni boleh lemas ni, ada ombak-ombak tu. Jom kita tengok sekejap. Oh, ni ada foam pit. Lepas tu sini tempat yang ada ombak-ombak. Ini mau lemas ni sekejap lagi kalau bagi dia orang masuk kan. Panas. Ya, dia nak mandi kat sini dulu. Bagi dia orang mandi kat sini dulu. Tapi kalau ada pelampung ni lagi bagus. Rasa pelampung ni dalam RM30 kot, pelampung yang besar tu kan. Weh, panasnya kak. Panas lah. Itulah main slide tu lah, jom. Eden, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, lemah. Okay. Main. Okay, jauh. 1, 2, 3. Boleh. Kita tengok yang atas tu. Macam menyeramkan atas tu Tapi adakah dia kena guna pelampung? Kita tak tahu. Nak kena explore dulu. So yang ni yang aku tengok diorang main slide. Jom kita main slide. Ni slide bawah. Ni macam laju je. Wow, laju lah. Okay, konten, jom. Okay, go. Okay, 1, 2, 3, go! Shazam Vlog. Okay, go. Pergi sana. Okay, 1, 2, 3. Okay, macam dia buat, kita boleh buat lah. Konten saya saja. Sini tengok. Jom. 1, 2, 3, go. Dia campak guys. Okay tak? Asal masin kat sini. Masin hari tu. Lagi tak tu? Sini pula dia. Kita kata. Ya. Hai. Ui. Pusing ah. Okay, go.
Sana kita nak naik atas tu, jom tengok. Jom kita tengok yang paling tinggi sekali macam mana kita nak masuk atas ni. Minimum 120 cm. Kakak boleh lah kot. Kakak boleh, Aiden tak boleh. Minimum 120 cm. Go. Boleh tak? Sini lah. Alamak, tak lepas. Kejap lagi kita nak pergi foam dulu. Jom. Oh, ada foam. Jom. So ada foam kat sini. Dia nak main foam dulu. Bapak panas weh kaki. Panas teruk ni. Panas je. So ini foam yang aku cakap tadi, dia baru buka. Jom kita main foam pula. Yo. Bang ni pedih bang. Mata pedih ke? Mata pedih tak? Tak pedih. Ngam. Ni masuk. Panas ke? Oh, iyalah, panas lah dalam ni. Ini foam dia. Okay, tak nampak ni. Tak nampak. Kecil. Okey tak? Panas. Nak main foam lagi tak? Tak panas. Ni panas. Dia punya air ni panas. Air panas. Panas kan? Air panas guys. Panas guys. Panas. Oh, ni pun hilang terus weh. Hilang terus. Masuk terus hilang. Kena foam guys. Tak ada pun foam. Panas. Tak ada lah. Ni kat sini. Ni tak panas. Panas lah. Dia pun ada air dalam ni, panas. Okay, bye. Bye. Bye guys. Oh, banyak weh. Oh, foam dia weh. Best weh. Ui, dia tak nampak orang lah. Ni dalam ke? Oh, swimming pool ni dalam Bukan untuk budak-budak dah dalam. So yang atas tu, yang tinggi tu kena pakai pelampung. So pelampung kita nak sewa dekat depan tu dalam RM30 untuk satu. So jom kita sewa pelampung tu. Ni pelampung dia dekat sebelah kantin je. Tu tube rental kita nak tengok berapa ringgit. How to rent a tube. So kat sini pun ni pun dia ada bagi tahulah. Ada wristband apa semua lah. Tapi aku rasa yang tinggi tu memang kena pakai yang ni kan. Jom. Yang tinggi tu kena pakai ni Lepas tu yang bawah dia pun sama lah. Yang bawah tu body slide je. Oh, body slide. Yang tinggi tu yang bawah. So yang pakai pelampung tu sini pun boleh kan? Yang Kolam lain pun boleh. Alright. So nak berapa? Dua lah. Kena bayar macam ni bang? Abang kena bayar dekat cafe. Bayar dekat? Cafe, tempat dengan abang, baru datang sini kan. Oh, okey. Bukan bayar sini lah? Dekat. Alright, okey. Bayar dekat ni, macam ni. So bayar dekat sini, baru kita ambil kat situ. Jom. Betul tak? Ada free nanti, ada RM10 voucher, boleh makan, minum dengan ice cream. Oh, faham. Untuk 30. RM10 voucher. 30, RM10 voucher. Kalau purchase dua, dapat 2 voucher lah. Kalau yang tu, yang kuning tu free Yang ni free, tapi dia tak boleh naik atas, bawah. Oh, bawah je. Satu je lah. Yang 30. Kena scan tangan dulu. So sewa dalam RM30, RM10. Nanti dia return, boleh dia bagi voucher untuk makan lah. Kat situ makanan ada RM10. Yang paling murah RM8, yang paling mahal RM15. Makanan pun tak murah Dia punya air soft drink dia RM4.50. Lepas tu air botol dia dah RM5, RM8 sampul sen. Air coconut, air kelapa. Air tin Milo Nescafe RM6. Standard air water park. Kita dah beli, kita dah ada receipt nak ambil pelampung. Ambil pelampung dekat abang ni. Ni ke bang receipt dia? Berapa? Ha? Berapa? Yang satu je. Macam mana? Oh, situ kat sini. Okay, faham. Nanti abang dah pulang, kena scan juga tak? Okay. Claim voucher RM10. Oh, okay. Alright. Alright, terima kasih bang.
Mantap. Ui, berat siut. Berat siut. Aduh, panas. So, kita dah dapat pelampung. Ui, panas gila, ui. Astagfirullahaladzim, panas gila lantai dia, ui. Lantai yang terlalu panas. Kita dah dapat pelampung. Kita nak naik yang paling tinggi tu. Let's go. Wah, aku tengok tu. Tapi ada yang body slide, ada yang pelampung. Kita nak naik yang pelampungnya. Wih, tenang, tinggi. Ada lagi 2 tingkat guys. Wih, sini pemandangan dia cantik shoot. Kan? Wow, pemandangan dia kat sini. So yang ini pula body slide, nampak? Wah, boleh turun bawah tu. Akan naik dulu depan. Aku akan duduk belakang. Kaki tu lah. Gitu. Alright. Okay bang, thank you bang. Belum. Oh, tunggu air. Tunggu air penuh. Air tak penuh. Itu baru dah boleh laju kan. Betul. Macam ni lah keadaan dia. Agak tinggi. Right. Pakai lama. Pening lah Kak. Kakak tunggu. Belum. Ya agak pening dia punya tu twist tu. Hey guys. Macam mana ni guys? Kak macam mana Kak? Best tak? Best tak? So itu dia. Yang colour green. Sekarang ni kakak nak naik yang colour kuning. Kuning tu dia macam covered sikit. So akan gelap lah footage kita. Jom. Let's go. Jom slide yang kedua. Tadi kita ambil yang green ni kan. So yang ni colour kuning. Nampak macam dia cover saja. Jadi 1, 2, 3 go. Tak nampak tak? Gelap. Ui, gelap. Gelap weh. Tolong. Berdedah. Tolong. Tarik. Okey Ui. Pening kita nak ambil pelampung ni. Kita nak main river yang bawah ni. Dia pusing satu tempat. Let's go. So kita turun kat sini. Yang ni kita campakkan saja. Ni. Yang ni boleh 2 orang, yang ni RM30 kita sewa tadi. Yang free pun ada colour kuning tu untuk single. So boleh ambil yang kuning tu free. Nak ambil yang ni pun boleh dalam ni. Jom. Okey Bismillahirrahmanirrahim. So basically dia akan pusing river ni dia akan pusing satu tempat ni. Let's go. Wih, lajunya. Kita pakai spray. Tapi air dia sangat-sangat tawar. Tak tahu kenapa. Lihat. Air klorin tu tawar gila. Asal ikat. Pagi bangun terus oncam. Cerita hidup tak pernah diam.
Dari jalan sampai ke mimpi, semua share, semua jadi. Tak kisah jatuh bangun lagi, ini cerita real bukan fantasi. Ini Syazwan Vlog, kita on air. Dari kosong sampai jadi rare, langkah kecil jadi besar, semua mimpi dikejar. Ini Syazwan Vlog, jangan slow, kita grind sampai ke top floor. Hari ini kita mulai, esok dunia kenal nama. Dia balik guys. Lemas. Dah. Masa dah time. Let's go. Sementara tu ni satu tip macam mana korang nak buat pelampung yang dua besar macam ni. Macam ni, pastikan pelampung kau belah kiri, kau ambil sebelah macam ni, lepas tu kau diri. Kan senang nak bawa tu, tak rasa berat pun sebab dia dekat bahu korang. Dah, jom kita sambung. So now malam kita nak pergi cari makan. Dan kita tengok tempat ni malam memang cantik weh. Dia punya lighting terang, parking dia pun terang. So cantik kat sini. Tapi tu lah, harga dia mahal. Harga dia mahal. Tapi diorang cakap Sabtu Ahad ramai orang sini. Cumanya ini hari biasa memang tak ramai lah kan. So lagi satu problemnya adalah kita nak pergi makan tapi tempat dia sangat jauh, lebih kurang dalam setengah jam. Aku search kat Google tadi. So ya, daripada sini nak ke restoran tu lebih kurang setengah jam. Kat mana? Jom. So kita nak pergi kedai makan lebih kurang dalam 12 km macam tu. 20 minit. Jalan agak seram, gelap saja, memang jauh nak pergi kedai makan. Jadi ini dia punya downside lah. Kalau kau datang sini bercuti, kena jauh nak pergi makan. Sudah sampai kedai dekat Sijangkan Batu Tujuh je, dekat dengan rumah Romeo ni. Tapi tu lah, aku pun tak tahu sampai sini je. Kita Google je tadi. So kedai dia agak simple, nama pun Simple Kitchen. Macam ni, ada sate semua. Aku tak tahu nak pergi mana. Dan kat sini lah kita nak tengok. Jom menu apa yang ada. So kedai pun agak cantik. Belah sini ada sate. Menu-menu dia sama je menu-menu macam kedai biasa. Cumanya mungkin dia punya specialty dekat sate kot. Lepas tu ada western. Dan juga ada set family. Yang ini masakan panas lah. Air macam biasa. So kita tengok dia punya menu je lagi, sampai ada sedap ke tak ada sedap. Ngam. Tu dia makanan dah sampai. Kita order apa ni, ayam goreng kunyit, telur dadah, sup ekor. Sedap tak? Tak? Tak kan? Dia berasa sup sikit. Sampai pula kita punya sate. Ini sate dia 5 daging, 5 ayam. Mantul. Berasa sup dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tumpah sikit. Sedap. Mon dia chop-chop lah. Sihat. Sihat. Makan lah tu. Makan sate. Sate pun sihat. Ayam tak habis dengan sihat dia. Tapi tak nak makan. Makan tak? Ni sate. Makan. So jom kita makan dulu. Okey, dah habis makan. Memang sedap dia punya sate. Ayam sate daging pun sedap. Dia punya mana? Oh tu. Sup ekor pun sedap. Nasi pun sedap. Ayam goreng kunyit pun sedap. Sedap tak? Sedap. Sedap tak? Sedap. Sedap. So boleh datang ini Simple Kitchen dekat Sri Jangkang Batu Tujuh. Okey, kita nak balik dah. Bye. Jom. Hello guys. So, selamat hari ni.
kita ada kat hotel lagi. Good morning. Hari ni hari kedua, tapi hari ni merupakan hari yang last kali. Dan kita berada di dia punya cafe untuk breakfast. So banyak dia punya makanan daripada hujung sini, hujung sana, sampailah hujung sana. Jom kita nak tengok apa makanan yang best untuk kita makan dan untuk kita bagi budak-budak ni makan. Ni belah sini macam salad lah. Lepas tu dia nak cereal. Makan cereal je kak? Cereal je? Ya. Sebelah sini pula nasi lemak, ayam goreng, mi goreng. Itu ni apa? Hot dog, hash brown dan sebagainya. Di sana macam menarik. Apa benda lagi ada kat sini? Bubur dan juga roti bakar. Roti telur. Di sini apa? Sini sup. Lepas tu egg station, ada scrambled egg dan sebagainya. Ini pula roti canai. Mantap. Dah ke? Cereal je tak best lah. Kita tengok belah sini. Belah sini ada apa? Air. Belah sini banyak air je. Air, coffee and tea. Bubur kacang. Wow, dessert. Bread butter pudding. Ni best. Sama dessert. Roti. Roti bakar. Bukan roti bakar je. Roti. Jam. Mantap weh, banyak gila pilihan makanan dia. Jadi tak gaduh kalau nak makan apa benda yang penat. Guys. Okay guys. So ni adalah nasi lemak ayam. Ada hash brown sikit. Melayu di English kan sikit. So ada hash brown, roti bakar, ada sup, ada roti canai, ada omelet. Aiden, makan apa? Roti canai boleh? Ni je lah. Makan roti canai Makan roti canai lah. Kakak? Makan roti canai So makanan dia pun sedap. Alhamdulillah dah rasa dah. Mantap. So kita dah habis makan tadi. Alhamdulillah memang sedap. Dan kat sini dia ada dia punya swimming pool. Lepas tu nak duduk dekat luar pun ada bahagian sini. Bahagian sini pondok dia. And now kita nak ambil gambar. Lepas tu kita nak balik. So sekarang ni kita nak balik. Kita dah check out tadi. Alah cepat pula lampu hijau ni. Biasanya lambat. Alright, kita dah ada dalam kereta. Nak balik dah. And tadi kita dah check out. Alhamdulillah semuanya okey, semuanya smooth. Dan juga kenapa tak ada orang disebabkan oleh Raya. Lepas tu orang dah start kerja sebenarnya. So yang dah tak ada orang. Orang dah start kerja, orang dah habis raya. Dan macam mana you rasa? Hotel tu you bagi berapa bintang daripada 5 bintang? I bagi 3.5. 3.5. Aku bagi 3 bintang saja. Dia punya tempat best tapi macam mahal sikit. Lepas tu macam quite abandoned kan. Macam itu tak ada orang, ni tak ada orang lah, macam tu lah. Tapi mungkin juga sebab weekend weekday kan. Kalau macam semalam kita orang pergi tempat makan dia jauh, kena keluar. Lebih kurang dalam 15 minit dah ada lah kedai makan kat Si Jangkang tu kan. Banyak. Cuma tu lah, kena pergi keluar. Itu yang kalau korang rasa korang nak stay saja kat tempat tu memang tak okey lah. Maknanya bukan tak okey lah, dia macam nak kena keluar juga. Kalau nak stay korang kena bawa lah makanan-makanan yang boleh dimakan ke kan. So aku rasa sampai di sini saja vlog yang tiba-tiba nak vlog ni. Sebab Aisyah dia nak simpan memori. So aku simpan memori video ni. Dan juga Aiden punya birthday. Happy birthday Aiden. Tidur dia dah sleep dah. Birthday Aiden sebenarnya bulan March. Birthday doang lah, Aisyah dengan Aiden anak aku ni. Alright, kita jumpa next video untuk next holiday nanti. Assalamualaikum. Gerak lepas projek like dan subscribe dia betul. Bye.